Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. So lama tak jumpa kan. Okay, so hari ni special. Video ni dibawa khas oleh Kamato. Tapi sebelum kita nak cerita barang apa Kamato, untuk aku unboxing hari ni, aku nak review kereta dekat belakang ni. Volkswagen Sirocco aku yang macam korang tahu, kereta ni dah pun masuk 4-wheel drive. Dan kereta ni aku tak update dekat korang sebab pas masuk 4-wheel drive, aku dah pun pasang balik bumper belakang ni, nampak? Dia sopan, clean je. Cuma diffuser bawah tu kita belum pasang sebab kita tengah hantar buat carbon fiber. So diffuser bawah tu tak ada dulu, tapi bumper belakang kita dah pasang. Memang konsep kali ni aku buat dia betul-betul clean and clear. Lampu pun dah buka tanpa membuang masa. Jom aku bawa korang, kita pusing lah. Kita pusing dulu sebelum tengok apa berlaku, kita pusing dulu. So inilah body yang dah clean. Clean, tak ada satu stiker pun. Kosong, clear. Dan konsep ni aku rasa macam aku minat lah zaman sekarang. Sebab apa aku minat? Sebab banyak roadblock banyak. Tapi konsep clean ni kan guys, ni aku bercerita sikit lah. Kebanyakan kalau kita tengok dekat overseas, contoh belah-belah Europe kan, kenapa kereta dia orang walaupun dah modify engine betul-betul tapi body still original. Sebab dekat sana tak boleh buat se-ekstrim macam dekat Malaysia macam ni. Sebab itulah body dia orang clean, nampak standard. Tapi bila buka engine, engkau engine RS3, engine 1000 horsepower, macam itulah. Tapi lagi pada segi depan kau boleh tengok, memang tak ada modify apalah. Cuma ada tinggal satu stiker je kat situ. Lain tak ada. Clean and clear. So tinggalkan komen kat bawah, korang suka tak konsep macam ni, ataupun korang suka konsep yang macam dulu. Ok guys, tanpa membuang masa, hari ni kita nak review barang Kamato untuk Volkswagen Sirocco aku. Mana barangnya? Tak ada. Zam. Alakazam. Itu dia guys. Itu dia yang mahal. Okay, so dekat tangan aku ni kau boleh nampak brand Kamato. So guys, kereta pun dah lama. Ni adalah kapet pilihan aku. Sebab apa? Sebab dia mesh ni abang tunjuk. Okay, so kita akan unboxing barang ni sekarang. Mari kita buka. Tuan tengok brand Kamato. Okey, apa yang special kat kapet ni yang aku suka adalah dia boleh pilih lining ni guys, kuning. Sebab interior dalam aku kuning. Sebab itulah aku pilih dia. Dan kenapa dia juga? Sebab dia punya design dia memang elegan. Kau tengok kotak-kotak dia, honeycomb-nya style. Lepas tu dekat belakang ni dia ada gigi yang boleh pegang kapet korang. So kapet korang tak lari pada landasan. Macam aku ni kaki main kanjo, kona-kona kan. Walaupun kereta tak ada kelas, tapi kaki batu pijak sampai lantai. So bila kapet ni berlari-lari, dia amat-amat menyusahkan. Kau nak pijak sampai lantai, kadang-kadang tak sampai pun lantai. So ni bahagian depan guys, kau boleh tengok. Okay, bahagian depan lining kuning dia. Aku minta warna kuning lah sebab dalam aku kuning yang macam aku cakap tadi. Belakang dia, kau boleh fokus lah tengok. Memang cantik. So ni untuk depan kita tengok. So kita tengok untuk belakang pula. Sama juga. Okay, sama juga. Ini untuk belakang juga. Jom. Dan dia ada kapet tengah dia. Yang best dia ada button dekat sini. Cuba tengok. Kamato. Sama juga. Yang depan pun ada juga. So cantik. Warna dia mesh. Oh, banyak. Kita keluarkan semua. Dia ada padding pad untuk tengah ni guys. Ni yang cantik. Ini yang cantik, yang tak ada dekat brand-brand lain. Besar. Okay, ni untuk bonet belakang. Bro, jarang aku beli kapet. Macam yang lepas-lepas pun aku pernah buat review kapet lah. Model apa kita tak nak cakap. Tapi tak ada dapat yang belakang ni guys. Ni dapat yang belakang sekali.
Dah tak payah pening kepala dah aku. Memang cun-cun cap bihun. Wow, korang pun tak sabar nak tengok kan pasang kat dalam macam mana. Mesh lah lining kuning dia. Yang best lagi satu guys, korang boleh pilih lining ni, dia ada banyak color. Aku ada tinggalkan link dekat bawah tau. Kau tekan je tajuk aku dekat description tu, kau boleh pergi ke Shopee, kau boleh tengok design dia. Ada untuk MPV, ada untuk kereta biasa, ada untuk kereta sport. Semua jenis kereta ada guys. Tu yang best. Yang penting kualiti dia memang tip top. So sekarang kita nak cerita kualiti dia dulu. Okey, korang dah pun tengok tadi kan. Dia punya keseluruhan barang dia sangat-sangat mantap. Okey. Ni bukan air untuk minum. Ni aku punya brother. Brother, boleh tak tolong angkat satu? Okey, aku nak tunjuk kat korang kebanyakan kapet kadang-kadang untuk family car ke apa, dia biasa tumpah tau. Lagi satu, nanti bila tumpah, kau punya kereta berbau, lantai kapet bawah tu masam lah apa, banyak kerja lah nak kena buat. Dapat budak-budak suka makan benda-benda yang manis, yang susu lah, bla 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 lah. Macam ni guys. Okey, ni kat tangan aku air. Okey, tengok aku tuang. Okey. Boleh beli ikan. Ikan laga lepas, ikan betuk boleh. Okey, kita tuang air, nampak? Okey. Tembus tak? Tengok bawah tak tembus kan? Tu yang mahal. Salah kereta lah guys. Guys, dekat sini aku nak tekan dengan korang lah. Yang mana berminat dengan kapet Kamato ni, kau jangan lupa kau boleh request color lining ni. Kau boleh request dekat dorang. Lepas tu lagi satu aku lupa nak cakap, bawah dia ni okey, pun ada ni guys. Ni untuk apa? Ni function untuk tahan dia supaya dia tak licin lagi. Walaupun dia dah ada pad-pad yang timbul ni untuk kapit korang, dia still ada ni juga. Okey, memang mantap kiri dan kanan. So apa lagi? Mela kita pasang. Let's go. Okay, yang macam korang tengok, kereta aku memang kuning. Kena tak kena? Kena tak kena? Kena kan? Nampak tak kuning dia? So guys, kita pasang dulu. Cuba tengok guys. Yes, memang cantik Pak Abu. So ni yang aku minat sebenarnya, lining kuning ni match dengan aku punya kereta. Memang cantik. So kalau korang boleh juga request, katakan dalam korang warna hitam. Kebanyakan kereta original semua black, ada coklat, ada cream. So yang mana hitam tu kau boleh request ikut color body korang. Nak warna biru, nak warna purple, nak warna merah. Kebanyakan color yang original body semua Kamato ada. Tu yang best tu. Tak adalah bosan tengok kapet kau sama hitam. Kereta dah lawa, tapi kapet kurang menarik. Okey, jom kita pasang sebelah sana. Jom kita masuk. Cun memang terletak cantik, solid. Ikut memang ngam-ngam ukuran dia. Kalau kau tengok yang model aku ni, model lama ni guys. Model lama ni, tunjuk sini sikit, Pik. Okey, model lama ni dia ke dalam tau. Okey. Kita tak nak mention lah. Okey, model lama ni dia terlalu ke dalam dan dia boleh buka macam ni sebenarnya. Tapi rasa aku yang tu lagi best sebab dia cetek, and then kau tak payah banyak kerja nak buka, kau terus libas dia macam tu, and then berus satu kali sebab material dia bawah ni ada kain sikit. So basah juga. Aku tak prefer lah. So Kamato the best. Alright guys, ni dia. Kita buat pemasangan dekat belakang pula.
Kau boleh tengok kapet dia sangat-sangat rata dan cun. Memang awesome. So inilah barang yang aku nak unboxing untuk kereta aku hari ni guys. Kapet Kamato. Kau boleh dapatkan dekat description aku, kat tajuk. Kau tekan ada link, kau boleh order dekat sana. Ataupun kau jumpa dekat mana-mana platform pun boleh juga beli guys. Tak ada masalah. Janji brand Kamato memang mantap.